Apa khabar YouTube? Motor Marhain. Hari ni saya nak betulkan sikit kesilapan saya yang saya buat 2 hari lepas. Iaitu saya pasang termostat ni, saya lupa nak taruh gasket sealant. Kerana saya ingat getah pada termostat tu dah cukup baik dah. Tapi terbukti silap lah ya. Dia leak sikit je, tak banyak, sikit sangat. Tapi tak boleh lah. Apa saja leak daripada coolant system ni memang tak elok lah. Kalau kita tengok dia betul-betul kat bawah ni, ada nampak sikit je dia punya, sikit je kat bawah ni. Jadi saya kena buka 2 skru ni, tarik keluar. Lepas tu saya akan taruh gasket punya sealant ni. Memang ada lah saya benda ni, cuma ialah kesilapan. Masalah dia sekarang, bila kita nak buat tu, saya kena drain radiator coolant drain. Saya nak tadah lah dengan botol radiatornya tu, pasal baru sangat fluid ni tadah. Nanti apa, saya nak ride dalam 2-3 minggu, lepas tu baru saya nak flush balik. Dan saya kena buka ni lah, belah kanan ni punya fairing ni, buka pasal nak dapatkan kepada radiator cap. Okey lah, itu saja. Saya nak mula kerja sekarang dekat pukul 5.45. Saya nak kena buat cepat dalam masa 1 jam paling lama. Saya nak kena siapkan lah. Saya dah bleed radiator, buangkan minyak air, tapi macam mana pun tumpah juga sikit. Jadi saya dah buka ni. Nanti saya akan taruh dekat sini gasket sealant tu, kita pasang balik lah. Kita pasang balik termostat. Hati-hati, nampak lubang kat termostat tu. Tu lubang bleeder hole dia akan tembus ke sini. Lubang bleeder hole ni elok belah atas atas untuk bagi pengudaraan keluar. Tu bleeder hole tu lah. Okay, saya continue. Kita nak taruh sini. Dah siap pasang. Dia dah ride dalam 5-6 km tadi. Kita nak tengok ada lagi bocor tak. Situ coolant lama. Sekejap lagi saya nak bagi enjin sejuk, dan saya nak cuci bahagian tu. Kita tengoklah ada bocor lagi ke tidak. Ini nak pasang balik samping belah kanan. Enjin masih panas lagi. Tapi saya dah lap bahagian tu dengan tisu basah bagi hilang warna merah sealant tu, coolant. Jadi saya nak monitor lah, tengok kalau ada lagi dekat sini, dekat atas ni, kalau ada menitik. Nampak gaya macam cantik dah. Saya kena restore semua. Saya nak simpan motor ni, besok pagi saya nak tengok balik. Ok, bye bye YouTube, terima kasih. Itu sajalah untuk hari ni. Small job. Sekejap je, dalam tak sampai 20 minit kot. Okay, bye bye. Terima kasih.